Daripada video ni lah, tak pasal-pasal aja timbul perbualan hangat di kalangan netizen di media sosial ni. Sampai ada yang mengatakan bahawa itulah pasalnya Wabi Said Saddiq ni buat apa cari orang yang tak ada pelajaran. Dah nampak sangat tak sekufu dengan Said Saddiq yang dipandang tinggi, cendekiawan, ilmuwan dan seorang ahli politik. Macam tak kena je kata dia mah. Jadi benda ni sebenarnya berpunca daripada tindakan Didi Astillah, iaitu adik kepada Bella Astillah, yang membuat dan yang merancang prank terhadap ibu bersempena dengan hari jadinya. Walaupun dia membuat itu di satu tempat yang tertutup, tapi videonya sudah tersebar keluar. Ini biasalah zaman ni ya. Buat apa pun mudahnya dia akan viral dekat media sosial. Cuma dia dah minta maaf lah kalau orang ramai tak selesa dengan video yang dibuat tu. Jadi pada teman ya, prank ini bertujuan untuk membuat kejutan. Dan dalam video itu ada elemen mengamuknya. Sebab tu Didi Astillah ni dia kata benda-benda apa ni dah biasa dalam keluarga demo. Cuma kadang-kadang ni apa yang kita anggap lawak, orang lain tak anggap lawak. Tidak sopan dan juga keterlaluan. Kadang-kadang itu silapnya. Sebab kalau kita buat prank ini, dia ada dua. Satu yang positif, satu yang negatif. Kita risau bila kita buat prank yang melibatkan emosi negatif, mengamuk. Dan lagi teruk kalau orang anggap lawak kita itu, kejutan kita itu menimbulkan kemarahan, menimbulkan ketakutan. Itu negatif. Dia akan menyebabkan mungkin boleh hilang juga trust tu, kepercayaan tu. Jadi bila kita buat macam tu, dia mungkin akan jadi trauma. Itu yang kita takut lah. Sebab tu kalau nak buat prank ni, biar prank yang positif. Macam yang ada dibuat dek YB Said Saddiq, ke arah positif. Kemudian bila kita katakan pula, dek kerana prank ini sampai tahap orang kata dah tak sekufu dengan keluarga YB Said Saddiq ni, tak setarah lah gamaknya. Tak boleh juga. Tak bolehlah kerana satu benda ini udah kita nak nilaikan benda tu tak sekufu. Mana mau ni koma? Sekufu ke kesesuaian kita ni antara satu sama lain bukan ditentukan oleh orang ramai. Kita tak boleh nak menilai je. Sebab sekufu ke tidak itu urusan peribadi dema lah, keluarga dema. Usahlah sebut benda-benda apa itu. Aja tak ngasih.